Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam channel Cikgu Azwar. Okey, untuk video kali ini, cikgu nak ajar bagaimana kita menggunakan My Viewboard untuk pembelajaran kita. Okey, untuk kali ini cikgu nak ajar bagaimana kita nak menggunakan Magic Box dekat sini. Kalau kita lihat dekat sini, kita boleh buat putaran roda impian. So, kalau kata cikgu buat aktiviti berkumpulan, so kita boleh gunakan roda impian ni untuk aktiviti berkumpulan. Okey, dan dekat sini cikgu akan tunjukkan bagaimana kita buat satu permainan dekat sini, dam ular. Okey, dan cikgu pula bahagikan kepada beberapa kumpulan. Contohnya dekat sini, tadi cikgu buat putaran. Okey, so kita akan dapat kumpulan 3. Okey, so kalau kumpulan 3, giliran kumpulan 3, jadi cikgu boleh bina satu permainan interaktif seperti ini. Contohnya dekat sini kita ada 5 bentuk 2 dimensi yang mewakili kumpulan. Tadi kita buat putaran roda nombor 3. So kumpulan 3 akan mula bergerak. So untuk bergerak ni, cikgu boleh menggunakan ni dadu ni. Gunakan dadu dapat 5, jadi murid gerakkan 5 dadu pergi kepada soalan 5. Dekat soalan 5 ni, kalau cikgu klik dekat sini, dia akan pergi kepada soalan yang ke-5. Okey, jom sini Cikgu Azwar akan tunjuk bagaimana kita nak buat permainan interaktif seperti ini. Baik, mula-mula sekali kita buka My Viewboard kita. Kemudian kita cari dulu background. Kita nak pilih background, kita boleh pilih tekan di background management ni. Okey, so kita ambil. Dan kita boleh cari di sini snake ladder. Ada dah ni. So kita boleh buat pilihan dulu. Okey, katalah saya guna ambil yang ini. Okey, this page. Okey, so kita dapat dah kita punya snake ladder. Yang ni kita boleh adjust kita punya canvas. Kita adjust dulu sebab kita nak duduk sebelah kanan. Kalau duduk sebelah kiri pun tak ada masalah. Dia cikgu nak letak sebelah kanan. So, kita gerakkan sebelah kanan dulu. So, kita ada dah sini snake ladder. Baik, kita nak buat dulu roda impian. Macam mana kita nak buat? Kita pergi dekat bahagian menu di sini. Dekat bahagian shape and lines ni. Kita ambil yang bulatan. Kita buat dulu bulatan di sini. Okey, kemudian dekat bahagian ni, kalau kita klik pada bulatan, dia banyak sini ikon-ikon di sini. So, kita ambil yang ni oleh kerana cikgu nak buat kepada 5 kumpulan. So, kita klik divide into segment ni. Kita klik pada 5. So, kita akan ada 5 kumpulan. Baik, so, kemudian kita nak warnakan setiap bentuk-bentuk pecahan ni kepada warna yang berbeza-beza. Kita klik, kita ambil bahagian ni. Fill a color into selected shape. Okey, kita boleh pilih. Boleh je pilih warna yang ada. Biru. Cuma nak pilih hijau. Hijau-hijau. Tak jadi pula. Hijau. Kemudian merah. Purple. Okey, so kita ada. Kemudian, kita nak letak nombor dekat sini. Sebab nombor itu mewakili kumpulan. So, cikgu boleh ambil bahagian ni, teks. Kita boleh bahagian teks. Kita boleh pilih saiz dulu. Besar sikit. Nombor 1 contohnya. Kita pun boldkan dia. Kemudian kita nak letak background dia punya tu.
warna putih. Okey, kita nak buat juga nombor ni pada setiap segmen ni, pada setiap pecahan ni. So, apa kita perlu buat? Kita pergi bahagian ikon ni, kita ambil yang select tools ni. Klik pada nombor 1. Dekat sini ada copy. Drag to copy. Cikgu klik dekat sini. Senang je, kita copy je. Drag. Maksudnya kita boleh copy banyak kali. Okey, kemudian kita bertukarlah. Kita tukar nombor ni kepada nombor 2. Nombor 3. Nombor 4. Dan nombor 5. So, bila kita dah dapat ni, yang tadi kita buang semula lah. Okey, sekejap. Kemudian kita grupkan semua segmen-segmen ni dengan nombor ni supaya dia jadi satu grup. Kita grupkan dia. Apa kita perlu buat? So, kita ambil yang select tool ni. Ambil select tool ni. Kita buat macam ni je. Nak select all. Macam tu. Kemudian dekat ikon ni, ada nampak simbol ni. Group or ungroup. So, kita klik group. Kita klik group. Kemudian, nampak tak? Dia dah jadi satu group. Yang kat sini ada spin selected object. Cuba kita spin. Jadilah roda impian. Baik, sebelum tu kita nak letak pula arrow dekat sini. Supaya kita boleh dapatlah kumpulan mana yang kita perlu letak. Sama juga kita ambil bahagian shape and line ni. Kita ambil yang bentuk segitiga. Segitiga. Ikutlah nak besar mana. Katalah ni cikgu punya ni. Okey, kita ambil color putih. Okey. Jadi yang ni kita jangan group lah, biarkan saja. Duduk kat tengah-tengah tu. Cuba kita buat putaran. Kita buat putaran. Nampak tak? So, siap dah kita punya roda impian. Okey, dapatlah kumpulan 2. Okey, sekarang yang ni baru kumpulan. Macam mana kita nak siapkan kita punya ladder, snake ladder ni. Supaya kita boleh letak soalan-soalan. Kat sini kita boleh letaklah button mula. Kita boleh letak button mula. Mula. Dah pun start. Okey, kita boldkan dia. Letak background sikit. Okey. Sini button mula. Kemudian pada snake ladder ni kita nak letak soalan. So, pada kita punya dalam ular ni kita nak letak soalan. Okey, katalah dekat bahagian sini kita nak letak. Kecilkan sikit tulisan dia. Soalan 1. Tebolkan dia. So, kita dapat soalan 1. Untuk kita copy supaya kita buat 2-3 kali, kita ambil bahagian select tool ni, klik bahagian sini, kemudian kita ambil ni, drag tu, copy. So, kita drag. Kita nak letak soalan 2 kat sini lah. Ini soalan 2. Lepas tu kita drag gini, ini soalan 3. Ini soalan 3. Ini soalan 4. Soalan 5. Soalan 6. Contoh. Okay, kemudian kita boleh edit lah. Ini soalan kedua. Ini soalan 3. Ya. Soalan 4. Soalan 5. Dan ini soalan 6. Baik, sebelum tu kita kena buat page lain dulu. Kita add page supaya nanti bila kita klik soalan 1, dia akan pergi kepada soalan 1. So, macam mana kita nak buat? So, bahagian sini, kita letak je add a new page tu.
Kita tambah page baru. Okey, so kosong kan? Kita boleh tukar dulu dia punya background. Okey, kita pilih dulu background yang kita nak. Okey, katalah cikgu nak ambil yang mana ya? Ni. Okey, so dekat sini kita letak soalan 1. Besarkan dia sikit. Okey, ini soalan 1. So, apa kita nak buat soalan 1 ni? Cikgu boleh create dulu apa-apa soalan. Contohnya, contohnya cikgu type 23.5 kilogram. 25.5 kilogram tambah contoh 45.2 kilogram sama dengan okey. So sini cikgu boleh tambah ataupun cikgu memang dah ada soalan. So kat mana kita nak mula? Jangan cikgu delete dulu. Kita boleh ambil soalan yang memang cikgu dah simpan dalam desktop cikgu. So, kita akan pakai di sini File Manager. Cikgu pergi dekat File Manager. Ni dekat sini. Magic Box kita. Kemudian, kita ambil, tadi katalah dekat desktop kita ada simpan soalan kita kan. Dekat desktop. So, kita carilah image. Kita double klik. Ada dah soalan ni. Pun boleh juga sama ada cikgu nak type sendiri ataupun memang cikgu dah ada soalan tu dalam desktop cikgu. Cara dia kita gunakan Magic Box. Dekat Magic Box ni, so kita ada banyak lah. Ada di PC, ada Google Drive. Yang ni cikgu simpan dekat cikgu punya PC lah di desktop. So adalah soalan tu. Okey. Kita kembali semula pada page yang pertama tadi. Page pertama kita supaya nanti bila kata kumpulan tu bergerak dapat soalan 1, dia akan pergi kepada soalan 1. Okey, so macam mana kita nak buat? Kalau cikgu tengok di sini dekat bahagian menu bila kita klik pada soalan 1, kita klik pada bahagian link. Nampak tak sini? Cikgu klik pada bahagian link. Dekat sini kita ada file, kita ada web, kita ada teks, audio. Jom kita pergi page. Sebab apa dia macam slide PowerPoint. Kan? Kita boleh pergi kepada page yang kita nak. Kita klik pada page. Kalau kita lihat tadi, soalan tadi pada page yang kedua. Okey, kemudian cikgu klik yang ni. Klik yang ni. Okey, so dapat dekat situ. Okey. Sebelum tu kita ada dekat sini link dah. Maknanya kata klik soalan 1, dia akan pergi kepada soalan 1. Baik, kita nak buat shape pula yang mewakili kumpulan. Kita ada 5 kumpulan tadi kan. Okey. Kita ke bawahkan sikit. Kita buat shape dulu. Mewakili kumpulan. Dan kita warnakan dia. Kemudian kita buat segi 4 pula. Pun kita warnakan dia biru. Okey, cikgu nak buat satu lagi kumpulan lah. Mana bulat? Bentuk bulatan. Kita nak warnakan hijau. Okey. Dan kita boleh letak nombor. Ini kumpulan 1 contohnya. Okey. Kumpulan 1. Kita kecilkan sikit. Tak nak letak. Okey.
Lepas cikgu dah buat ni, kita grupkan dia. Kenapa kena grupkan? Okey gini, kalau cikgu tak grupkan, nampak tak? Dia nombor dengan bentuk ni dia berbeza, nampak tak? So kita sekarang ni kita nak gerakkan bentuk dua dimensi dengan nombor kumpulan tu serentak. Sebab itu kita kena grupkan dia. Cikgu ambil select tool ni. Buat je gini. Kemudian tekan button group. Macam tu. Okey, so kita letak pula ni kumpulan yang kedua. Cikgu buatlah sampai kumpulan 5 sebab kita ada nombor sampai nombor 5 tu. Ini nombor kumpulan kedua. Yang ini kumpulan 3. Apa sama? Cikgu grupkan dia. Kita grupkan dia. Klik group. Ini bersama. Kita klik. Kita grupkan dia. Okay, so kita tambah lagi. Kalau kita nak bentuk lain, cikgu double klik dekat bahagian shape and line ni. Ada banyak bentuk ni. Kita lain ni 5 shape. Bentuk pentagon. Kita buatlah bentuk pentagon satu lagi. Pentagon, cikgu nak warna kuning. Pentagon. Kita letak nombor 4 tadi kan. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita grupkan dia. Okay, satu lagi kita nak buat kumpulan. Okey, ini bentuk heptagon. Satu lagi bentuk heptagon. Kita nak warna purple. Kita letak nombor kumpulan kelima. Kemudian apa kita buat? Kita grupkan dia. Group. So kita dapatlah. Okey, katalah kita buat putaran. Okay, kita buat putaran. Kita klik semula bahagian kita punya roda impian kita ni. Kita buat putaran. Kita tengok kumpulan mana yang berkena. Okey, kumpulan 1. Jadi kumpulan 1 lah yang kena bergerak. Okey, kumpulan 1 yang mula bergerak. Okey, sekarang nak bergerak tu macam mana tu? Nak gerak sebanyak berapa? 2 ke? 3 ke? Inilah fungsinya magic box. So dekat magic box kita ni, kita ada magic box kita. Dekat bahagian atas ni cikgu, bahagian tools ni, use math tools and more ni. Cuba klik. So dekat sini ada beberapa tools. Okay, memang sangat interaktif kita menggunakan MyViewBot ni. Okey, jom kita cikgu nak pakai yang ni lah. Buah dadu. So kita klik. Nampak tak? Kita klik buah dadu kita ni. Terpulanglah kita boleh tukar color buah dadu kita ni. Kita nak color orange. Ada kan jadi orange. Nak color dark purple, dark blue. Biru macam ni. So cara mudah kita klik saja 6. 6 biasa kena buat putaran sekali lagi kan. 6 5. Boleh juga 1 6 4. So geraklah 4. 1 2 3 4. Kalau ikutkan dekat dam ular kita nombor 4 tak ada soalan. Tapi sebenarnya cikgu boleh create lah apa-apa bahagian sini, soalan dan sebagainya. Okey, so sangat menarik kita menggunakan sesi pembelajaran kita menggunakan MyViewBot. So dekat sini tadi kita ada beberapa tools daripada MyViewBot ni. Kita belajar cara untuk bina roda impian. Kemudian cara kita menggunakan ni, cara kita menggunakan bahagian tools dekat bahagian link ni, bagaimana kita nak buat pergi kepada page yang seterusnya.
ataupun kita buat hyperlink macam tu. Kalau kita nak buat hyperlink pun boleh juga. Kita masukkan link pula dekat situ. Link apa? Untuk kita buat hyperlink kepada soalan. Kita masukkan link saja. Untuk cikgu ni, cikgu nak kita klik, kita pergi kepada next page. Kita boleh gunakan juga untuk set hyperlink ni, kita letak link yang kita perlukan dalam sesi pembelajaran kita. Okey, itu saja daripada cikgu. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jumpa lagi.